Federal. CMV dah tu. Yo. HMV? CMV. Oh, MV. Federal macam biasa guys, jam. So, kita dah bagi rumah Iyad, ambil boot. Lepas tu malam ni kita pergi tengok bola. Go. Play bola kat Dekat RRI Sungai Buloh. Arat Sungai Buloh. Jauh ke? Rajak sikit dulu rumah aku. Lagi jauh lah. So estimate kalau dari ATM 30 minit. Waktu macam ni lah. Adakah dia sudah berpunya? Guys, rambut saya kena tegur guys dengan lecturer. Next week lecturer suruh jumpa dengan rambut baru. Gambar kat luar. Dah settle buat record kan. Okay guys, tadi kita dah pergi ayam hijau Ayam sambal hijau. Hijau tu memang sedap lah. Aku bagi 9/10. Aku bagi 8.5 lah. Lepas tengah sebab second time aku, first time dengan lapar lagi. Tu rate lapar. Pip dia tak makan tapi dia order limau ais. Sirap limau. Sirap limau dia sedap. Sirap 5 bang. Sirap limau peng. Peng ais So recommended lah. Korang boleh pergi. Dia viral kat thread. So kita on the way balik rumah dengan jalan jam. Hello guys. Yes. This is us before bola guys. Let's go. Bola gua. Sekarang pukul dia guys. Ish, ada kat sini. Okay, tengok semua kat situ. Ada korang. Suruh dia gerak face tracking macam mana? Dah letak kat muka. Amazing man. Okay, sekarang pukul apa? 7 lebih. So aku akan score 2 biji ni. Prediction kau lah. Skor 2 biji lah. Aku predict the score 2. Yeah. Berapa kosong? Predict. Skor. Total skor. 3-2 kalah. 3-2 kalah. 3-2 Oh, kalah. 2 tu kau je. 2 aku skor. Okay. See us tonight. Let's Let's go. go. Okay guys, sekarang aku dengan Aus. Kita orang pergi Aus punya meeting. Let's go. Di pengarah CDB. Pengarah CIDB. So lepas ni kita akan shoot, pergi tengok kawan-kawan kita main bola. So for all our friend, good luck. Buat yang terbaik untuk KBT. Jaya KBT. Let's go. Let's go. Sekarang kita ke UiTM. Memang hujan lebat. Lepas kita ke UiTM, kita teman Aus meeting kejap. Lepas tu kita pergi padang turf dekat Sungai Buloh.
Kat situ kita akan support member kita main bola. Let's go. Sekarang kita nak sampai UiTM kat fakulti. So aku tunggu luar sekejap, which is kat tempat duduk depan-depan meeting room house. So dalam bilik tengah meeting sekarang. Maybe dia akan habis dalam 20 minit katanya. So sekarang pukul 8-7 minit. So lepas habis meeting baru kita akan gerak ke Sungai Buloh untuk tengok member-member pergi main bola. So to my friend, I wish you guys all the best. By the way, hari tengah hujan tu. Yeah. Orang lalu tu, malu tu vlog. Dengan orang lalu. Okay, nanti lah, bye. Right guys. Okay guys, sekarang kita dah habis meeting. So let's check it out to our friend punya football Let's match. go. Let's go. Kita dah settle hal dekat UiTM. Aus pun dah habis meeting. Woohoo. Running with my clique, yo, international. Yo, yo, Terlalu banyak yes ya. Yo. Cara tak pernah. Yay. yo, yo. Hujan baru berhenti guys. Tadi hujan lebat gila. You tu gurus ya, gurus ya. Gurus, cakap ni, eh. gurus, Gurus, eh. Memang gurus ni. Ya tengok langit. No lah, no Cantik lah. gila. So kita bersama pengarah menuju ke kereta. Kita akan shoot ke Sungai Buloh. Let's go. Satu kampung jadi laut. Dia panggil aku transit lah. Aku nak ni. Bayar bis tak tengok baki. Korang kulis kat mana? Kulis kat mana? Oh ya, sama. Okay. Alright. Mantap. You janji nama satu, tapi sekarang sombong. Kenapa dirimu berubah? Aku tak nak lagi. Baby jangan pergi. Si Beudin. Better for seven bila I dengan you. Tengok rasamu. Kita dua tak tahu lagu ras. Kian lama pedam. Perasaan ini teringat masa dulu. You janji nak bersatu, tapi sekarang sombong. Cara nak get along, just wanna get along with you. Berdua dekat situ je. Kian lama pedam. Una I be like Terminator. She hit the floor. Let's make it low, so we got low. Okay, kita dah sampai kat padang sini. Turun. Kat our player. Baik gila. Ni player sak tak isap. Baik sir. Dia. Kau main apa lagi? Berapa Wan? Satu bro. 2-1. 2 gol bro. Kau Kau skor. dapat. Kau skor 2 gol bro. Baik. Masak. Berapa gol dah? Bagi tahu menafai ni. Jangan pergi semua. Dia outside. Dia tak outside lagi. Yang kanan dia ni kot. Outside. Sini ni. Belakang lu kan. Sebab last minute dia pancing lagi kan. Gol lari dari tepi, jangan lari straight. Ni sebab bukan zaman prime aku, so aku hanya dapat sebiji saja untuk first half. Kalau zaman prime aku mungkin boleh 3 biji first half. Anda tak masuk ke? Ha? Anda tak masuk? Sekejap lagi aku masuk lah. Lagi. Dia 3 okey. 3? Lagi 2. Bukan. Third half. Third half lagi sebiji. Punya ego tu. Dia tahan dalam ah. B. Tak, dia tak ada. Wah, pasal bola masuk line. Macam mana? Sedap geng.
We up 2-1. This is the scorer, bro. Kalau tak tadi aku nak cakap tak kahwin lah. The assist. 4-2-0. Nak tukar player bagi tahu rap tau. Let's go guys, let's go. Town Hall represent. Debut. So for now, scoring 2-1 sama. Cakap dia sub rap. Lepas nanti bola out. Siapa punya? Kita datang agak lambat. So guys, dia dah second half lah guys. Tapi tak apa, kita dah leading kan 2-1. 2 gol ni skorer pertama. Skor kedua. Kam. Kedua. Ni pelari tadi kita nampak last tadi. Satu saja hari ni. Kalau bagi aku main awal sikit, aku dah boleh 2 biji. 2 biji dia. Legit. Next game 3. Okay. 1 2 3. Satu, 2, 3. So full time 3 sama guys. Tiga sama guys. Kejap play tu. 1 2 3. Scuba. Okay guys. Kita dah Kita dah habis match bola. yes. So KBT dapat seri guys. It's okay. 3 sama. No hard feeling. Janji seri, tak kalah. Better luck next time. Let's go. Jadi one of the player. Sebagai man of the match, saya rasa Oh my god. okey lah untuk first match dengan orang ni. Next time insyaAllah kita orang akan menang. InsyaAllah Okay Cheng. Yes. What's your question? Sony Cheng guys. Hi. Welcome How to about my the vlog. game just now? I think quite good because it's our first debut, isn't it? But man of the match, I can give to the keeper itself. Shout out to keeper. Okay. Go. Penting ada jaga. Pening ke? Okay, so guys, thank you for watching this video. Maybe kita orang akan upload lepas dalam seminggu macam tu. Kita orang bagi edit cun-cun supaya korang tengok gepak-gepak. So korang jangan lupa subscribe. Seminggu dah. Korang subscribe, share, lepas tu bagi tahu kat member-member korang supaya tengok kita orang channel. Okay, so thank you for all the support. Love you guys. Ciao. Bye. Belum bayar lagi lah. Belum Kita bayar. nak pergi makan lagi. Okay guys, so hari ni kita orang kat Kunak. Kita orang baru dapat 1 point. Semua gambar dalam tu Ada satu mistake sikit kat defend. Gambarnya ramai saya So Kau ada dalam group ke? waktu kita orang defend memang tak ada gol lah. Tapi waktu tak tahu lah siapa yang defend tadi kan. So Tapi kau select kau masuk dalam group. macam KPK kalah hari tu tau, gol tu. So saya order carbonara dengan apa ni tadi? Spicy Korean chicken dengan Watermelon. watermelon with no sugar. So ni kawan Sarawak saya. Nak pak kata nak pak kau tak nak pak kata kau kan. Berlakon lah dia. So kita ada import daripada KPK. Intro sikit. Intro. Nama dia Zai. Pasal YouTube. Dalam masa Zai.
Kau boleh panggil saya Z. Dah sila. Dan ni saya makan spaghetti carbonara spicy chicken grade. Ayam mango shake. Kau order Shake. Ni kaki shake. Terima kaki. Mana order? Dah. Saya makan dah. Sini dah. Carbonara sama juga macam Miril tadi. Carbonara spicy spicy Korean chicken dengan watermelon no sugar. Air 8 Okey, betul. Full table ada ni. Full. Aku nak sign kamera. Ya. Tapi isi Skora. Sign. isi pula. Dah ada si counter. Ini apa masih. Kau tak siap lagi soalan satu kan? Ha? Tak siap lagi soalan satu. Belum. Gantung sampai itu je lah. Aku pun tergantung kan. Form bawa. Kau bawa masuk dalam. Oh, tiba tak masuk tu. Dua isi BI pula. Yes. Carbonara spicy chicken. Jari. Okay guys, so tadi kita orang dah habis makan dekat Kuna Western Food apa semua. Habis makan, kita turun balik rumah. And then masing-masing siap-siap mandi, tidur sebab ada orang esok ada kelas. And aku sambung untuk buat assignment which is due hari esok untuk subjek calculus. So ni tengah buat kerja sama dengan lagu 1D guys. Yeah. Okay, so tu je vlog untuk hari ni, which is untuk summary. Kita tak pergi mana-mana petang, and then tiba-tiba malam pergi teman Aus pergi meeting, then pergi tengok KBFT main bola, and then pergi makan Kuna Western Food dekat Subanjaya, and then balik. So that's all guys, thank you for watching. Bye.